Selamat pagi. Okay. Dah pagi dah, seperti mana bunyi cekerik tu. Alright. So hari ni kita ditemani Peanut. Okay. Terus je ke barang kita kali ni. Beyblade X Dranza S. Okay. Dranza S Black. So dia ni katanya limited edition Alright. So macam ni kotak ni. Siapa user ni? Kai apa? Kai apa nama dia? Ban Kai kan. Okay, so ditunjuk kat sini. Ini apa type balance type Dranza Spiral BX00. Okay. Kalau dulu dalam seri Bakutan Shoot tu dia warna biru kan. So kat sini dia buat special edition. Alright. Terus dia ke isi perut. Kira dia dah buat kelahiran semula bebek-bebek lama. Okay. Oh macam ni kotak. Oh okay. Wow. Oh sorry. Kerang BX00 Dranza Spiral. Tu dia dapat stiker dia. Jom kita ke B-nya. Hati-hati gunakan pisau. Okay. Lokek. Okay. Kita akan potong bahagian-bahagian. Sekejap. Memotong bahagian ni boleh dipotong untuk membuka. Okay, kita mula dengan bit dia. Okay, ni bit dia. Alright. Dia punya ratchet dia berapa? 80T. Okay. Dan dia punya layer ataupun top dia kan. Tu dia. Dia pakai besi bentuk macam ni. Kedangan lah. Beyblade dulu kan besi macam ni. Okay. Ni kita tengok. Wow, nice. Sangat comel. Dranza kembali. So macam mana ni? Nak tambah stiker ke tak? Tak payahlah kan. Okay, sekejap. Kita timbang pula. Kita timbang dulu. Ketat. Timbang satu-satu. Bit ni adalah 2.2. Ratchetnya 6.9. Dan layer pula. Apa dia punya, dia panggil apa? Atas panggil apa? Layer 27.6. So jom kita cantumkan, kita timbang sekali.
Total ialah 36.7 untuk Drenzer S. Okay, itu dia Beyblade X Drenzer S. Thank you for watching. Bye bye.